Okey, okey, hari ni kita nak bagi tahu 4 situasi yang mungkin berlaku apabila pasien sesak nafas. So, ada 4 jenis pengurusan pesakit yang kita mungkin akan hadapi apabila kita sedang beri perkhidmatan ambulans. Dalam ambulans setting, selalunya 4 barang ni je yang akan berlaku apabila pesakit sesak nafas. Sesak nafas ni? Sesak nafas. Bila sesak nafas, apa pun yang berlaku mesti check SpO2. Wajib. Okay? So boleh tekan macam ni. Okay? So bila jari yang kedua atau ketiga, sebab dia kata jari kedua dengan ketiga ni yang paling sesuai dan paling tepat sekali bacaan dia lah. Okay? Kita on mesin. Okay? Okay. So apabila on mesin, bila dia start mula baca SpO2 tu, beberapa saat yang pertama tu kita bagi dia masa. Dapat bacaan pertama tu kita bagi dia masa. Bagilah agak-agak 15 second baru kita dapat confirm bacaan dia. Nah, ni SpO2 yang tengah-tengah ni dia nak check oksigen dalam badan lah. So sekarang ni 98. Okey, 98 masih normal tau. 95 sampai 100 normal. Faham? So sepatutnya kita tak perlu bagi apa-apa rawatan kat dia kalau dia tak sesak nafas, tak kejang tangan dan kaki. Okey, kalau dia okey semua tak payah bagi apa-apa rawatan tu. Tapi kalau dia ada kejang tangan dengan kaki, kita kena bagi paper bag dekat dia. Tahu tak yang hampa dah beli makanan segera tu, semua paper bag kan ni kan? Hampa bagi kat dia. Supaya dia nafas melalui paper bag tu, dia nafas carbon dioxide banyak sebab sebenarnya dia terlebih oksigen. Sini 98, 100, tapi dia dah sesak. Sebenarnya dia terlebih oksigen dalam badan. Okay? Bila dia terlebih oksigen dalam badan, nama keadaan tu hyperventilate. Macam mana nak tahu? Senang je, tanya dia. Ada tak kejang tangan, kejang kaki? Ada. Tapi bila dia hyperventilate, memang kejang tangan dengan kaki sebab terlebih oksigen. Bila terlebih oksigen, bagi paper bag tu. Kalau tak ada paper bag, apa-apa plastik pun boleh. So dia pekuk, nafas. Sambil tu suruh dia nafas perlahan-lahan. Okey? Kalau tak ada sangat apa-apa, ambil je apa-apa mask yang ada. Tanpa tube, bagi dekat dia. Okey? Dan minta dia nafas dalam tu. So carbon dioxide akan berkumpul dalam ni. So lama-lama oksigen tu akan kurang dan dia punya kejang akan kurang. Keadaan dia semakin normal. Itu hyperventilate lah. Kalau tak ada hyperventilate, tak payah bagi apa-apa rawatan pun. Sebab SpO2 dia normal. Okey? Tapi situasi yang kedua pula, SpO2 dia start drop 91 sampai 94. Bila 91 sampai 94, kita kena bagi nasal prong. Ada setengah orang panggil nasal kanula lah, yang hidung ni. Okey? So kita tengok kawasan ni dia ada lekuk tu. Lekuk ni maksud yang ni kawasan atas lah. Lekuk. Dia akan cakup macam ni. Dan yang ni, yang lebih ni, yang ni kawasan misai. Kawasan dekat tengah-tengah mulut ni. Dia ada terbelah kan? Sesuai dengan ni. So cara nak pasang dia, sekejap lagi Syahira kena buat macam ni. Hidung dulu. Lepas tu atas telinga. Okay? Hidung dulu. Lepas tu dia pusing atas telinga. Tuan ada orang call lah tuan. Turun bawah. Tak, sekejap. Lepas tu baru kita ketatkan. Jadi cara yang basic. Okay? Yang boleh buat ni pun jadilah. Assalamualaikum, nak baca juga boleh. Boleh free je. Ilmu free ni. Situasi ketiga adalah apabila SpO2 dia 86 sampai 90. 86 sampai 90. Contohlah sini dia keluar 86 atau 90. Then kita bagi simple face mask. Tadi mesti dia dah terang lah. Simple face mask. Macam ni. Okey, lepas tu pastikan ketatkan kiri dengan kanan. Lepas tu tekan sikit hidung supaya dia tak lari oksigen tu. Okey, so kita harapan kita lepas 5 minit dia punya oksigen boleh naik sikit. Tak mau 86 sampai 90 lah. Okey, yang paling teruk sekali, teruk sangat lah insiden rasa sampai dia teruk sangat 85 hingga ke bawah. 85 ke bawah. Dan kita guna high flow mask.
high flow mask ni, okey, bila kita start dengan oksigen, bila kita masukkan dengan oksigen, selalunya kita bagi 15 tu kan. Sebab ini dah teruk dah. Paling tinggi dah. Okey. Cairan on oksigen ni. On kat sini. Okey, lepas tu bagi 15 tu kan. Sampai bacaan 15. Bila 15, mask tadi dia akan kembang. Tekan sikit, kembang. Lepas tu bagi dekat pesakit. Sama juga, letakkan kiri dan kanan. Lepas tu tekan. So kita harap dengan macam ni oksigen ni akan tambah lagi lah. Nah? So ada 4 situasi. 1 tak payah rawatan, 2 nasal prong, 3 simple face mask tanpa reservoir. Tanpa reservoir ni, bag ni kita pakai reservoir. Yang keempat, high flow mask dengan reservoir. Okey? Nanti selamat mencuba. Terima kasih.